Assalamualaikum dan salam 25 Ramadan. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan mengenai tadabbur surah Al-Balad ayat ke-11 hingga ayat ke-13, iaitu memilih jalan Al-Aqabah. Secara ringkasnya, dalam ayat ini Allah menyuruh setiap hamba-Nya memilih jalan Al-Aqabah. Al-Aqabah bermaksud menempuh jalan yang sukar untuk menuju kebaikan. Menempuh jalan yang sukar ke arah kebaikan ini maksudnya seorang hamba perlu menempuh kesusahan untuk memenuhi tuntutan agama Allah dengan penuh kesabaran. Dalam ayat ke-13 ini ada menyebut antara amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah dan amat sukar dilaksanakan oleh hamba-hambanya, iaitu Allah menyuruh melepaskan perhambaan. Yakni secara ringkasnya bermaksud ayat ini meminta kita untuk menjadi hamba yang berbakti, membantu mereka yang tersekat kebebasannya mengikut kadar kemampuan kita dengan cara membebaskan mereka daripada belenggu hutang. Manakala dari sudut rohani pula, membebaskan diri daripada perhambaan nafsu dan sifat kedekut dengan cara menunaikan hak orang lain untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kesimpulannya, melalui ayat-ayat ini Allah menyuruh setiap hamba-Nya menempuhi jalan-jalan yang sukar dan perlu berkorban dalam pelbagai hal untuk mendapatkan kebaikan dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala.